Module 4, Basic Data Visualization. Inserting basic chart, column, bar, line dan pie. Okay, kita ada data last name, sales, country, quarter, date, priority dan year. Okay, year ni dapat daripada mana? Dapat daripada year function, iaitu menggunakan date data. Dan dia akan ambil value year. Okay. So, bila kita drag ataupun copy dan kita akan dapat jawapan untuk year lah. So, kita extract date ni jadi year. Okay, sekarang saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak dapatkan last name dengan sales. Total sales by last name. Okay, kita akan gunakan unique function. Okay. Array adalah last name. Okay, dalam last name ni saya nak cari data yang unik. So, tutup terus kurungan. Jadi, dia bagi kita unique last name. Okay, untuk sales, saya nak setiap last name tu kita tambahkan nilai sales last name. Okay, equal to sum if, buka kurungan, range dekat mana? Range dekat last name dan juga kriteria adalah last name yang kita nak cari dan sum range adalah nilai sales. Tutup kurungan. So, kita boleh copy formula ni. Okay. So, sekarang kita dapat hasil jumlah bagi setiap last name tu berapa sales yang dia dapat kumpulkan. Macam tu ya. Okay. Okay, sekarang tadi kita guna range sebagai data. So, sekarang ni data ni kita nak tukarkan menjadi table. So, insert table. Okay. My table has headers. Pada header ni dan klik OK. Jadi, sekarang dia jadi table. Maka sekarang ni kita nak cari pula atau kita nak extract atau kita nak buat jumlah sale by country pula. Okay. Sama juga equal to unique. Buka kurungan. Country. Okay. Kita tak highlight. Tapi sebab kita dah format as table, kita just type je table. Macam tu. So, kita nak tahu table mana. Ada 3 table dekat dalam file ni. Maka, saya escape dulu. Dan, saya akan tengok dulu. Klik dalam table tu. Ataupun data tu tadi. Di table design. Kita tengok nama dia. Table 1. Okay. Saya nak namakan table ni sebagai sales table. Enter. Okay, so sekarang dekat country ni kita dah boleh guna unique function. Okay, dan typekan nama table tadi, sales table. So dia ada keluar option kat sini ataupun pilihan. Double click. Dan saya typekan square bracket untuk access dia punya column. Okay, so kita nak gunakan column mana? Column unique apa? Country kan? So, kita nak ambil country. Okay, so unique data daripada sales table column country. Tutup kurungan. Enter. So, terdapat 2 country. Okay, untuk sales pula, kita akan gunakan sum if. So, saya nak tengok keseluruhan, jumlah keseluruhan sales bagi country USA. So, sum range sama juga sales table sebagai range. Okay. Dan dekat mana? Dekat country. Okay. Dalam range ni Excel, comma, kriteria adalah cuba cari country yang ada di cell N11. Okay. Dan comma, sum range. Okay. Refer kepada sales table dalam kolom sales untuk campurkan
jumlah sales bagi negara DN11. Enter. So kat sini saya akan assignkan accounting dan copy formula tu. Okay. Ni yang ni hashtag maksudnya tak muat, besarkan sikit column width. Okay. Okay. Di sebelah bawah bahagian year dan sales. Okay. Year dan sales saya akan ambil unique juga. Unique sales table dalam kolom year tutup kurungan. So dia dapat data untuk tahun. Okay. Dan sales sama dengan sum if. Okay. Sum if sales table. Dalam tu ada apa? Sales. Okay. Sorry. Bukan sales. Tapi year. Okay. Year. Year tu Excel cuba cari dalam range year tu, dalam kolom year, dalam table sales table. Cari year 2021 iaitu I26. Dan jika jumpa, tambahkan kolom sales. Tutup square bracket dan tutup bracket. Okey. Dan sama juga letakkan hasil tu format sebagai accounting dan copy formula. Okey. Yang keempat, country. Unique equal to unique. Buka kurungan. Sales table. Buka square bracket untuk country. Tutup square bracket, tutup kurungan. Okay, so dia dapat dua negara unik dalam tu. Data unik. Okay, transaction. Transaction saya akan gunakan data sales. Tapi saya nak tahu berapa banyak transaction. So saya akan gunakan berapa kali sales untuk country yang terpilih tu. Berapa banyak kali sales tu terjadi. Maksudnya kita nak tengok berapa transaction, jumlah transaction yang menjadikan hasil sales dia seperti sebelah dia. Okay. Okay, jadi ataupun yang dekat atas ni sebenarnya. So ini sales, jumlah sales 77,000. Transaction dia berapa? Berapa kali sales tu terjadi? Okay, highlight dulu. Insert. Chart. Saya ambil 2D column. Okay. Dan kecilkan. Letak kat sebelah ni. Macam tu, okay? Okay. So, yang kedua. Okay. Yang kedua, country sales ni. Okay, saya akan buat insert. Okay, 2D column. 2D bar. Saya ambil yang 2D bar chart. Okay, saya akan kecilkan dulu dan tarik letak bawah. Okay, sebab comparison kita nampak UK, US berapa banyak. Boleh juga guna pie chart. Okay, untuk yang year dan sales ni, saya akan buatkan line chart sebab dia adalah time base yang sesuai. Time base data ataupun value yang mana sesuai dengan chart jenis line yang ni. Okay. Okay. Ataupun berjenis scattered chart macam ni. Okay. Okay. So sebab kita nak tengokkan distribution, maka yang untuk year ni, nilai ni dia adalah daripada unique function. So untuk buat chart ni function untuk ni dia tak tersusun, nampak ni 21, 23, 24, 22. Okey, dan lebih selamat ada kala tak dapat
chart yang kita nak contoh macam ni contoh saya buat macam ni, highlight, okay, line with markers, nampak tak dia jadi macam ni. Okay, so untuk mudah year ni, okay, saya copy dan saya right click paste tempat yang sama, paste, tapi kali ni paste option tu saya pilih value only, value sahaja, paste value. Okay, maka bila saya tekan escape, so dekat sini dah jadi data biasa, dia bukan lagi berdasarkan formula lah. Okay, highlight dan saya akan pergi data dan saya akan sort ascending, so dapat data yang macam ni. Okay, dah tersusun. So sekarang saya highlight ni untuk buat chart, line chart markers dengan markers. Okay, tengok ya, dia dalam keadaan macam ni. Okay, saya akan klik pada chart design, select data. Okay, kita dekat sini ada satu data year dan sales. So saya hanya nak data sales. Year ni saya nak buang dulu, remove. Okay, dan nampak dah 1, 2, 3, 4 dia ada dekat dalam kita punya paksi yang melintang ni, iaitu 1, 2, 3, 4. So dekat sini sepatutnya kita nakkan tahun. Yang ni ada data sales, dah betul. Tapi yang dekat sini adalah data tahun. Tapi dia tak appear pun 1, 2, 3, 4, 2021, 2024 ni. Dia appear 1, 2, 3, 4. Maka saya boleh klik dekat sini edit, exist label range. Okay, saya akan highlightkan year. Klik OK. Maka dia keluarlah 21, 2024. Okay, dia OK. Maka dia jadi macam ni. So then kita kecilkan. Okay, dan saya letak dekat bawah ni. Okay, so next ialah untuk country transaction, saya highlight dan ini memang sesuai sangatlah kalau kita pakai chart file. Okay, 2D file. Dan dia dah dapat macam tu. So next topik, kita akan tengok bagaimana kita boleh format cartan ni semua, chart-chart ni menjadi macam ni. Okay. Ya. Okay, ataupun kita panggil sebagai mini dashboard.